Anda baru beli sebuah Toyota Hilux tapi risau jadi sasaran pesindiket. Macam mana tu? Realiti sekarang ni, Toyota Hilux memang menjadi target utama sindiket. Senang cerita, memang favourite untuk sindiket. Anda mesti pelik kan kenapa kereta Hilux menjadi buruan? Sebabnya ialah pasaran half-cut dan juga spare part yang luas. Boleh dileraikan dan dijual cepat. Paling penting, modus operandi diorang semakin canggih dan juga sistem standard kilang yang mudah dipintas. Sebab tu sebagai owner Hilux, anda kena bertindak dengan cepat, kena bertindak awal sebelum anda jadi mangsa sindiket yang seterusnya. Apa yang boleh berlaku sekiranya anda lambat bertindak? Jawapan dia sangat mudah. Pencuri boleh buka pintu tanpa alarm berbunyi, boleh start enjin dalam masa beberapa minit, tukar nombor plate terus resap. Nak track pun susah, lepas tu datangkan masalah untuk rutin harian anda. So, owner Hilux, anda tahu tak sebenarnya apa yang anda perlukan? Apa yang anda perlukan sebenarnya hanyalah beberapa layer of security yang boleh backup sekiranya satu sistem security diganggu dan juga sistem security yang boleh melambatkan dan juga mengurangkan risiko daripada kereta anda dicuri. Bukan hanya mengharapkan alarm yang berbunyi semata-mata. Nak kami suggest layer of security yang sesuai untuk kereta anda? PM EasyTrack sekarang.